Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menerima menghadap Dr. Malik Yatam, bekas banduan pertama yang memperoleh ijazah Dr. Falsafah atau PhD ketika dalam penjara dan diberi pengampunan penuh sempena Hari Keputeraan Baginda pada tahun 2024. Menurut Selangor Royal Office, pada pertemuan itu Baginda berkenan bertanyakan khabar dan perancangan masa hadapan Malik selepas keluar penjara. Selangor Royal Office dalam satu kenyataan berkata, Baginda amat terharu dengan kisah perjalanan hidup Malik dan Baginda merasakan beliau layak diberi peluang kedua. Baginda sudah mempertimbangkan pengampunan sebaik melihat semua faktor yang disembah maklum semasa mesyuarat Lembaga Pengampunan pada 24 November 2024. Baginda turut menasihatkan Malik agar terus menjaga nama baik keluarga dan sentiasa bersemangat untuk memperbaiki taraf hidup. Menurut Selangor Royal Office, pertemuan itu berlangsung hampir sejam dalam suasana yang hening, sedih dan pilu. Kenyataan itu memaklumkan ia adalah pertemuan pertama seumpamanya antara Tuanku Sultan Sharafuddin dengan seorang bekas banduan yang mendapat pengampunan daripada Baginda.